Sungguh besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi api tak boleh bagi bakar, yang boleh bagi bakar Allah Subhanahu wa taala. Air tak boleh hilangkan dahaga, yang boleh hilangkan dahaga Allah Subhanahu wa taala. Harta tak boleh bagikan kebahagiaan pada kita, yang boleh bagikan kebahagiaan pada kita Allah Subhanahu wa taala. Tanah tak boleh tumbuhkan pokok, yang boleh tumbuhkan pokok Allah Subhanahu wa taala. Makanan tak boleh kenyangkan kita, yang boleh kenyangkan kita Allah Subhanahu wa taala. Udara tak boleh bagi kita nyaman, yang boleh bagi kita nyaman Allah Subhanahu wa taala. Jadinya tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk langsung tiada kuasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Allah langsung tak berhadap pada makhluk. Makhluk hanya berhadap pada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Hari-hari cakap apa? Sampai bila? Sampai kita jumpa Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan sentiasa doa-doa kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin.